Excuse me, boleh duduk tak? Why not? Okay, thanks. Actually, I tengah tunggu someone ni. Oh, I see. By the way, you asal sini ya? Ya, tapi my parents tu, mak I tu orang Kelantan lah. Jadi singgah lagi ni? Sehingga, kot. Mesti your future husband nanti from Kelantan kan? Ah? No, thank you. Why? You ask me why? Ni lah orang kata orang bodoh ni. Nak berkawan pun tak boleh. Bang, wah, wah. Aduh, stresnya aku ini. Roy. Asal ni nampak kau stres je. Cerita kat aku. Salah pun tak? Stres aku. Apa masalah kau ni? Cerita kat aku. Kau tahu tak? Assignment dah lah aku tak siap lagi. Group assignment pun tak ada. Jap. Macam mana tak ada group assignment ni? Cerita kat aku. Ni aku nak cerita. Kau tahu tak? Aku dah lah tersempat dengan dua orang anak Kelantan tu lah. Aku pergi tu aku nak tanya je. Pasal group assignment ke apa ke, ikut-ikut lah. Tapi dia buat dirt je. Hal. Jap. Aku rasa kan, dia orang okey tu dengan aku. Apa masalah yang aku hadapi, kan? Dia orang settle tu, tak ada masalah tu dengan aku. Dia orang tolong aku tu. Okey benda apanya? Tak, serius. Aku rasa kan, kau ni yang je emosi ni. Emosi apa? Sebab kan, dia orang ni, setiap masalah yang aku hadapi, dia orang settle je, tak ada masalah. Dia orang tolong aku banyak je. Lagi satu kan, tadi aku tersempat dengan dia orang. Dia orang tanya, "Di mana kau?" Ya betul kau. Dia orang tanya aku, "Mana Am?" Lepas tu dia kata apa? Dia cakap dia nak buat assignment lah, group assignment sekali. Ya betul kau ni. Betul. Aku rasa kau ni yang masalah ni. Dia orang tanya, "Am mana?" Tu yang aku pelik sekarang ni. Aku rasa kau ni emosi ni. Cuba kau fikir balik. Kau je emosi lebih ni. Dah. Mata, mu sibuk tak? Tak, asal. Dak, aku nak tanya mu dah nampak am tak? Am aku baru tadi jumpa. Asal ni? Tak, aku nak buat group assignment dengan dia. Dia dah tak cukupnya. Mana? Tak payah lepak sekali. Macam ni. Aku rasa kan, Am selalu lepak kat kafe. Kafe. Kalau macam tu, kau gerak kafe malam ni. Okey, jom kat ni ah. Beres. Am. Sini punya mu. Aku cari tadi lagi mu, petai lagi. Aku lepak kat sini je, tak ada buat apa-apa. Benarnya gini aku nak cukup mu buat assignment. Learning sore lagi tak cukup. Korang kan dah cukup lah, ada grup sekali kan? Nak cukup 4 orang, learning sore lagi lah. Boleh ke? Oh lah boleh lah. Mari kita berjalan lah. Okey, kalau macam tu, sekejap Okey. Kita buat macam ni. Okey, rumah ni dah bayar. Okey, rumah pula kot. Dua orang tak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap dah. Oh, tuan rumah. Masuklah. Kejap dah nak ambil kunci pintu. Saya datang ni nak kutip duit sewa lah. Sebabnya dah cukup bulan ni, bila nak bayar? Oh, duit sewa rumah. Ida, tuan rumah nak mari minta duit rumah ni. Bila boleh bayar Sebenarnya kita tunggu seorang lagi. Seorang lagi tu mana?
Dia pergi kelas. Pergi kelas. Kenapa ni? Ya Allah, rumah. Bersepah gila korang ni. Ni rumah kena bayar ni. Ya Allah, ya Tuhanku, bilik. Ya Allah, dapur. Dapur, ya Allah, ada tikus. Orang Kelantan memang macam ni ke? Pengotor betul. Saya tak kira. Esok saya datang kutip duit sewa rumah ni. Saya nak rumah ni clear tau. Make it clear. Pengotor betul lah. Memang macam ni ke orang Kelantan kemas rumah? Kemas rumah ke macam ni? Memang tak lah kemas rumah. Tolonglah esok tolong bagi tahu kat kawan awak soal lagi tu. Saya nak duit sewa. Apalah perempuan muka je cantik. Dah bagi sewa rumah murah. Tak bayar lagi. Lambat bayar. Lepas tu rumah macam... saya tak kira. Esok juga saya nak semua ni tak jadi macam ni. Maaf Kak Deh. Tahu pula nak minta maaf. Kita pastikan rumah ni bersih comel lepas ni. Sorry Kak. Tak apalah, okey. Zizi, kalau boleh Zizi ke, janganlah reti kubel je. Sipellah hetek. Tahu sapuh tu pula ke, tolonglah buat dalam tu sapuh. Tu sapuh ada buat gapo juga ke? Aku penat sangat weh, dah lah aku baru je balik kelas. Korang kan ada, tu pun nak berkira ke? Kita kawan kot. Ya Allah, penatnya hari ni. Dah lecturer tu reject assignment aku. Aku penat-penat upah orang suruh buat assignment aku. Tidur lagi best. Tuan rumah. Jadi awaklah yang kemas rumah ni selama ni ya? Nanti saya kemas Bro. Tengok bro. Duit, mana duit? Ni mesti orang Kelantan ni. Datang KL nak tunjuk something, belagak. Okeylah, jom lah pergi. Sebab tu lah aku tak suka orang Kelantan. Acak-acak debe je. Poyo semua ni. Oi, dompet kau! Dompet kau! Oh, makan besar malam ni. Lu mahal! Kau tu pencuri! Aku tak boleh up kalau pencuri ni!
curi pita hore. Tak ada buat kerja diri. Kau cakap apa? Aku tembok mu. Kau mana? Ha? Aku orang Kelantan. Orang Kelantan ada dia tau. Oh, Kelantan. Oh, Kelantan. Ha. Kau ingat kau kepala besar kat sini? Kelantan? Dia curi salah tu tak salah. Tak kira mu siapa. Lepas tu, kau nak buat apa aku? Boleh main aku. Meh? Ambok anak Kelantan. Bagi petak bodoh. Cari sayur oleh. Pucuk ubi kayu. Tambah ikan singgah. Goreng ikan puyu. Luli apa kau orang? Asal kita makan lalu. Oh, berjaga getik tak? Duit mana duit dia ni? Curi jaki jo ni. Ha. Duit ni. Woi! Oh. Okey, Dik. Okey bang. Oh, ni beg adik. Mana? Cek lu. Gapo ada hilang kau gapo? Semua ada bang. Semua kau. Semua okey. Kita duduk Kuala Lumpur ni kena hati-hati banyak perangai macam ni lagu tu. Oh, beres dah. Ya bang. Ya bang. Nah, Gapo? ni bang. Tak bang. Tak apa. Kali semua benda kita mengharapkan balasan. Di mana terletaknya keikhlas? Betul dah bang tak nak. Tak apa. Terima kasih bang. Terima kasih banyak bang. Baik. Okey bang. Terima kasih bang. Oh, menasab. Hak tu bego 10-10. Orang tu bego 100. Kita nak selok dah kena timbuk. Mana duit aku? Ni mesti kerja budak Kelantan ni. Dam. Kau ada nampak duit aku? Ha? Kau ada ambil duit aku tak? Tak ada. Habis siapa ambil duit aku? Kau tak ada? Tadi aku tak dalam bilik. Aku tengah pegang, tengah peluk. Betul lah aku tak ambil ni? Tak ada, tak ambil. Habis mana duit aku? Alah. Weh, kau ambil duit aku ke? Kau tak ambil? Habis siapa ambil duit aku? Betul-betul lah aku tanya ni. Betul lah ni. Bila kau ambil duit punya? Habis mana duit aku? Mana kau tahu? Ni duit demo. Mengaku je lah. Tadi masa aku bangun tidur, ni benda ni kat tangan aku. Sepatutnya duit. Mengaku je lah. Kau seorang je sebilik dengan aku sekarang ni. Ya, memanglah kau sebilik dengan demo. Tapi ada orang lain lagi ke atas rumah ni? Ya betul. Sekarang ni aku dah tanya Adam. Dia kata dia tak ambil. Sekarang ni kau seorang je sekarang ni. Cari demo cari mana? Demo tok mana? Ni aku marah ni. Ni lah orang Kelantan ni. Mengaku je lah. Buat salah tak nak mengaku. Tak kena gitu. Mata kau kahwin orang Kelantan, kahwin kena. Tak, sekarang ni aku bukan nak tuduh. Sekarang ni kau seorang je sebilik dengan aku. Kau faham tak? Kau seorang je sebilik dengan aku. Ni korang, kenapa kecil-kecil ni? Dia tuduh kahwin curi video. Mana kahwin tak ambil? Aku yang ambil. Sorry lah. Lah, dengan kau ke? Kenapa kau tak cakap awal-awal? Aku tak sampai hati tadi nak kejut kau. So aku ambil terus.
chicken dinner. So, sekarang you masih nak judge orang Kelantan itu orang Kelantan ini? Tak ada sebenarnya kalau kita nak letakkan kesalahan segelintir rakyat Kelantan ni kepada semua rakyat Kelantan. Setiap perbuatan Datuk Molek tu benarnya bermula daripada sikap dia sendiri. Tak kira negeri mana pun. Kelantan. Saya Kelantan benar. Pergi dulu ya.